Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, kita akan melihat langkah demi langkah perancangan penganjuran program. Ayuh kita mulakan. Okey, sebelum kita pergi kepada perbincangan yang lebih jauh, kita perlu fahami apakah yang dikatakan perancangan. Perancangan penganjuran bagi sesuatu program merupakan langkah asas yang amat penting bagi memastikan kejayaan dan kelancaran pelaksanaan sesuatu aktiviti. Jadi, setiap aktiviti yang dijalankan di peringkat institut memerlukan perancangan rapi dari segi objektif, strategi pelaksanaan, pembahagian tugas serta pengurusan masa dan sumber. Jadi ini merangkumi proses sebelum, semasa dan selepas program agar setiap fasa ini dapat dijalankan dengan terancang dan efektif. Jadi, mari kita lihat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, menentukan tujuan dan hasil program. Ini merupakan langkah yang paling utama. Tanya pada diri, apakah matlamat sebenar program ini? Pastikan matlamat tersebut adalah jelas. Contohnya, meningkatkan kemahiran guru pelatih. Contoh yang kedua, memupuk semangat inovasi dan sebagainya. Kemudian, tulis objektif dengan jelas. Objektif contohnya meningkatkan minat, bagi meningkatkan minat pelajar dalam berkomunikasi bahasa Arab melalui pendekatan interaktif. Langkah yang kedua, membentuk jawatan kuasa induk. Jawatan kuasa induk ini terdiri daripada pengerusi, setiausaha, bendahari dan AJK kecil. Dalam AJK kecil itu terdapat ahli jawatan kuasa, publicity, jamuan, kebersihan, protokol, hadiah, dokumentasi dan lain-lain ahli jawatan kuasa yang difikirkan perlu. Kemudian buat mesyuarat pertama. Ini bagi menentukan tarikh, tempat, sasaran peserta dan bentuk aktiviti. Baik, langkah yang ketiga iaitu merancang konsep dan tema penganjuran program. Jadi tema ini perlulah menarik, selari dengan nilai pendidikan. Contohnya, Vista Kedua Hasanah 2025 yang mana ia bertujuan menyemai akhlak dan memperkasakan jati diri pelajar. Dan bentuk program ini boleh dalam bentuk bengkel, pertandingan, forum, pameran, sketsa, seminar dan sebagainya. Langkah yang keempat, menyediakan kertas kerja rasmi. Yang mana dalam kertas kerja tersebut terdapat tajuk program, penganjur ataupun anjuran bersama, latar belakang dan justifikasi, objektif program, kumpulan sasaran, tarikh, masa dan tempat, tentatif program, anggaran bajet dan penutup dan harapan. Jadi kertas kerja ini perlulah dihantar kepada pihak pentadbiran untuk semakan dan kelulusan. Seterusnya, langkah yang kelima, mengenal pasti sumber keuangan. Jadi bajet ini boleh didapati dari unit hal ehwal pelajar
ataupun daripada jabatan ataupun tajaan luar. Dan sekiranya perlu, sediakan surat bagi memohon sumbangan rasmi. Okey, langkah yang keenam, promosi dan publicity. Ya, dalam urusan promosi dan publicity, boleh gunakan poster, video pendek, Google Form, ya, media sosial dalaman yang mana ia bertujuan untuk menghebahkan program tersebut. Atau boleh juga dibuat teaser pendek. Contohnya, ya, sesuatu yang luar biasa bakal berlaku di Dewan Al-Farabi minggu ini. Jadi teaser ini dia akan menyebabkan, ya, bagi yang berminat untuk mengetahui apakah yang akan dianjurkan. Seterusnya, bagi langkah yang ketujuh, iaitu bagi pelaksanaan program, ya, jadi pastikan semua AJK tahu peranan masing-masing, ya. Kemudian menyediakan senarai semak. Ini termasuklah sistem bunyi, ya, mengetahui kehadiran tetamu jemputan, ya, div kehormat, sijil, kamera, makanan dan hadiah. Dan pastikan juga terdapat pengerusi majlis yang sentiasa bersedia dan pengurus majlis yang memantau, ya, perjalanan majlis. Okey, dan yang ke-8, dokumentasi dan laporan. Ya, untuk bahagian dokumentasi dan laporan ini, ia berkaitan dengan mengambil foto, gambar, video dan testimoni peserta. Dan ahli jawatankuasa ini perlu menyediakan laporan akhir program, ya, yang mana ia ringkas tetapi lengkap untuk rekod dan penambahbaikan masa hadapan. Laporan ini biasanya mengandungi objektif, ringkasan pelaksanaan, analisis keberkesanan, gambar dan cadangan penambahbaikan. Baik, ini merupakan senarai semak persediaan program, ya, untuk bahagian jawatankuasa induk, kertas kerja dan dokumen, keuangan, lokasi dan logistik, protokol dan tetamu kehormat, publicity dan promosi, tentatif dan atur cara, jamuan dan hadiah, dokumentasi, semasa program, selepas program. Okey. Jadi mudah-mudahan langkah demi langkah, ya, bagi penganjuran program ini dapat membantu para pelajar dalam membuat persediaan sebelum menganjurkan program ataupun aktiviti dengan lebih baik, efektif, terancang dan efektif. Sekian, terima kasih.